Baik. Tujuh kosong. Okey, masih ni. Okey. Ada yang tertinggal tak? Ada ya. Atau ada yang tertinggal? Sekejap tengok. Tak apa. Sekali kita boleh nampak Sekarang ni, apa yang tu kena buat adalah untuk latihan yang kedua ni. Untuk latihan kedua, tuan kena buka ni gancat Microsoft Project. Buka. Gancat. Ya, gancat. Gancat Microsoft Project. Boleh nampak betul kan? Boleh. Ni gancat. Okay, baik. Sekarang ni, tuan pergi dekat Tasnim tu kan? Ada Tasnim column. Situ Tasnim column tu kan? Tasnim column. Tasnim column tu. Tuan type lah dia punya tajuk yang kita buat latihan pertama tu. Tajuk dia apa dia? Yang latihan pertama tu tajuk apa dia? Sudah. Dah. Tak apa. Tuan type ya critical path method logic. Critical path method logic. Okey. Titik A. Lepas tu masuklah kita A, B, C, D apa semua kan. Sekali dengan sekali dengan kita kata apa? Duration lah kan. Duration kan. Duration 5 10 7 8 12 7 11 tak ada air. Ya. C tu 9. Duration dah. Ya. Lepas tu baik. Dah masuk kan? Atau apa yang tuan nak kena buat ialah tuan nak kena sub tak? Ya. Nak kena sub tak? Sekejap. Nanti dulu. Okey, tuan dah buat dah. Betul okey tu. Tuan indent. Tuan dah indent kan? Indent task tu. Wujudkan dia punya hierarki kan. Lepas tu pula jadikan dia sebagai
Auto schedule lah, auto schedule. Auto schedule dulu. Ya, jadikan dia sebagai auto schedule lah. Auto schedule. Okey. Okay, bila dah jadi auto schedule tu, okay, apa yang kita kena buat sekarang ni ialah kita nak double check tau. Kita nak double check. Apa yang kita kena bagi tumpuannya ialah total select dengan free select. Jadi tuan pergi dekat duration tu, tuan insert column lah. Insert column. Lepas tu buka total select dengan free select. Lepas tu tuan check tengok sama tak dengan latihan satu tu. Check tengok free select sama dah, total select sama dah. Check activity by activity ya. Bermula dengan A dulu. Okay, baik. Bismillah. Silakan. Dia tak sama sebab tak link lagi kan. Kau pun. Bila tak sama, kita kena link the selected task. Maksud tu kita kena buka predecessor dengan successor. Buka ke depan apa dekat tu duration. Insert column predecessor, column successor. Dah faham? Successor.